Baik, betul. GDEX kita buat bagasi haji. Projek ni sebenarnya daripada Mekah ataupun Madinah kembali ke Malaysia. So ini inisiatif yang terbaru. And then bila call tu, okay, kita akan datang ke hotel lah untuk pick up ataupun datang ke kedai itu sendiri. Maksudnya beli-beli barang, kotak pun kita sediakan juga. Pengalaman jemaah saya pun dia beli barang dekat situ juga. And then kita punya staff bawa kotak. Beli-beli barang terus masuk dalam kotak. Barang tu terus masuk dalam kotak, kita terus pack. Dia tak perlu dah bawa balik hotel pun. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Baru-baru ni GDEX memperkenalkan satu inisiatif yang agak menarik. Boleh Encik Bat perkenalkan pakej penghantaran terbaru GDEX dari Mekah ke Malaysia dan apakah keistimewaan utama yang membezakan pakej ini berbanding dengan perkhidmatan yang lain? Baik, betul. GDEX kita buat bagasi haji. Projek ni sebenarnya daripada Mekah ataupun Madinah kembali ke Malaysia. So ini inisiatif yang terbaru, tak adalah terbaru yang betul-betul baru. Kita dah jalani dalam 3 ke 4 tahun. Cuma tahun ni kita betul-betul nak enhancekan betul-betul. So untuk inisiatif ni sebenarnya kita buat servis door to door. Kita ada office kat situ, tapi menangkan kita faham kesukaran untuk orang melakukan ibadah dalam masa yang sama untuk membeli barang-barang keperluan yang mereka suka dekat situ, tapi diorang tak tahu macam mana nak bawa ke Malaysia. Dalam masa yang sama, kita ambil inisiatif yang charge dekat sana untuk kembali ke Malaysia tu agak mahal, satu. Nombor dua, there is a limitation untuk masukkan barang under agensi itu sendiri. Jadi inisiatif kita dah pun tied up dengan 16 daripada 22 agensi yang tabung haji yang berdaftar. So kerjasama yang agak baik. So untuk tahun ni juga insyaAllah kita dah jalan untuk Singapore. So shipment daripada Mekah atau Madinah ke Singapore. Okay, wow, that's good. Any other country nanti? InsyaAllah coming soon kita tengah buat untuk Brunei, tapi mungkin quarter 4 kita baru start launch lah. Okay, that's interesting because you say door to door. Masa tahun haji tu ramai kan? Betul. And then most of them nak focus on nak buat ibadah. So I think you must personalize lah bila you jumpa dia orang ke apa. Or maybe dia tak terfikir nak guna your service kan. So I tanya earlier tadi pasal how do you market yourself. So kalau in that situation, the agency lah, you work through the agency, bagi tahu dengan dia punya dengan mutawif dan sebagainya. Semua yang you're available lah. Betul. Okay. Dan kita ada plan untuk go through dengan dorang punya kursus umrah. Kita join participation tu untuk dorang punya sok tu. Betul. So in case kalau nak hantar barang ke apa, okay, kami sedia membantu kat situ. Dan sebab untuk sekarang ni kita punya services memang door to door. So sebagai satu contoh, kita daripada Hotel Hilton tu, kita dah ada timing kita sendiri. So apa yang kita buat, kita inform kepada agensi tu sendiri. So kami akan collect barang pukul 8 malam. So jadi siapa yang ada plan untuk hantar barang menggunakan GDEX ni, diorang akan jumpa kat kami di lobby lah. So kita akan bantu diorang untuk pre and pack dan sebagainya. Kotak pun kami sediakan, untuk balut wrap dan punya masa pun kami akan buatkan lah. So your service you offer masa dia orang kat Mekah ke ataupun even in Madinah pun boleh? Boleh, both boleh. Betul. Because sometimes when they go shopping kan, they want to buy something daripada Madinah kan. So maknanya dia buying barang daripada Madinah. Betul. Okay, untuk servis tu memang kita punya staff, GDEX punya staff memang ada berlega-lega area Mekah dan Madinah tu. Okay. So mungkin masa kursus haji tu kita dah bagi tahu nombor telefon untuk dihubungi dekat sana apa semua. And then bila call tu, okay, kita akan datang ke hotel lah untuk pick up ataupun datang ke kedai itu sendiri. Maksudnya beli-beli barang, kotak pun kita sediakan juga. Kotak pun boleh, GDEX ada sediakan. And then beli, terus masukkan barang dalam tu, pack, kita buat shipping label, and then GDEX akan ambil lah. So my favorite question all this is pasal teknologi. So maknanya it's the same technology dekat sini lah to keep track. Betul. Now expanded ke sana kan. Betul. So that's what you do kan. Okay. Okay, dari segi teknologi tu, of course, memang kita ada sistem track and trace. And then daripada
kita akan start scan pada sana, start pada pick up lah. Maksudnya bila barang tu shipping label kita dah buat, consignment note, kita akan start scan. So bila masuk scan tu kita akan masuk dalam sistem. So kita akan track daripada situ lah. So hantar pun kira door to door kan? Hantar pun door to door juga. Betul. Semua dipermudahkan. Memudahkan betul. Dipermudahkan. Sebab in fact saya punya pengalaman jemaah saya pun dia beli barang dekat situ ke, and then kita punya staff bawa kotak, beli barang terus masuk dalam kotak. Barang tu terus masuk dalam kotak, kita terus pack, dia tak perlu dah bawa balik hotel pun. Ni kalau nak major shopping major shopping ikut belakang je lah. Betul. Pergi kat bazar tu ni belakang. That's very good. Ada satu soalan lah dari segi bila dia beli barang tu. Ada tak yang orang kata restricted, yang tak boleh nak ship ke, ataupun macam mana, ada JDEC ada bagi nasihat ke, ataupun barang-barang di sana semua boleh? Okey, untuk semua barang Macam air Zam-Zam lah, ada limitation tak? okey, untuk air Zam-Zam tu memang kita tak boleh nak ship sebab Tak boleh nak ship. tu sebab yang tu memang liquid. And then untuk air Zam-Zam tu memang jemaah tu dah ada satu macam satu botol untuk kegunaan sendiri, yang tu dia kena bawa balik sendirilah. Maksudnya barang yang kita ship ni maksudnya barang macam kacang, telekung, jubah, baju, macam tu lah. So it's non-liquid je lah. Non-liquid mostly non-liquid. Tapi another time you can still send air Zam-Zam kan? Maknanya yang non-liquid tu masa time haji je? No, time haji, and then kita punya kuantiti tu tak boleh banyak. Kalau nak ship tu boleh, tapi kuantiti tak boleh banyak. But masa time non-haji you can deliver air Zam-Zam tak? Air Zam-Zam mostly tak boleh. Tak boleh kan? Memang tak boleh, memang Sometimes restricted. you see people promoting kat masjid yang jual air Zam-Zam. So I was wondering macam mana dia ship over kalau limitation is imposed. Betul lah, sebab kalau naik flight memang air Zam-Zam tak boleh naik flight. Betul. Okay. Dalam masa terdekat ni, perancangan JDEC, given the fact that seramai 31,000 orang bakal haji tak lama lagi akan menunaikan ibadah haji di sana. Apakah perancangan dan planning lah kita kata planning untuk JDEC services perkhidmatan yang ada ni untuk supaya 31,000 orang ni tahu yang perkhidmatan ni ada dan potentially menggunakan perkhidmatan ni. Okay, baik Datuk. Pada saya, macam saya terangkan tadi, kita dah pun ada mutual agreement dengan 16 agensi di bawah tabung haji. So dekat situ daripada early stage tu kita dah start untuk buat advertising dan kita dah bagi macam awareness kepada khusus jemaah-jemaah tersebut. So saya tak langsung dekat dalam Malaysia kita dah buat awareness. So kita punya team dekat sana, which is kat Mekah dan Madinah, ada seramai lebih kurang 20 ke 40 orang saya. 20 orang. So kita mungkin akan add on kita punya manpower, mungkin boleh pergi ke 40 orang insyaAllah. Dan dekat situ juga kita akan buat awareness sekali lagi as a reminder, sebab kita bukan stick untuk agensi di Malaysia sahaja. So in fact kita ada inform dan ada macam agreement kita punya team dekat sana untuk liaise dengan hotel-hotel untuk cater dalam lebih kurang 31,000 orang ni. So saya tak langsung, kita punya team dekat sana memang dah bersedia untuk musim ni. Seperti yang saya cakap sekali lagi macam tadi, servis ni bukan untuk haji semata-mata. Of course untuk haji kita akan fokus kepada haji punya season, tapi along the way tu sentiasa continue kita punya services kat situ. So jadi kita ambil contoh Itikaf Ramadan, kita dah ada team dekat sana yang memang kita dekat situ untuk standby. Dan mungkin insyaAllah lepas pada haji mungkin ada yang buat mungkin umrah di musim sejuk, so waktu tu. Dan ada juga kita punya target kepada personal shopper. Mungkin orang pergi anytime, tak ada spesifik masa, orang pergi untuk beli barang. So kita punya team dah bersedia kat situ. So ada tak plan kalau buat macam tu? Maknanya kalau jemaah daripada negeri lain lah, dia nampak, ini boleh guna ni tu hantar balik to my country. Dia boleh tak guna servis JDEC sebab dia dah tahu kan? Kalau untuk pengetahuan Datuk dengan Tuan, saya baru balik daripada Singapore tu hari. So kita basically cuba untuk seal the business dekat situ, untuk cater market dekat Singapore. So far kita dah ada dalam 3 agensi dekat situ. So, and kita baru start dalam minggu lepas untuk pilot project. Kita tengok
efisiensi kita punya delivery macam mana kat sana. Dan Alhamdulillah dengan untuk transit yang agak okey, so smooth, dan insyaAllah kita target tahun ni pun di Singapore, and dalam masa yang sama kita tengah timbal balik mungkin dari segi operation kita untuk marketkan ke Brunei. Tapi saya rasa untuk Brunei mungkin tak sempat musim haji, mungkin end of this year insyaAllah, everything smooth, insyaAllah kita akan start buat untuk Brunei pula. Tapi kalau let's say I dari Turkey lah, I tengok servis ni ada macam kira macam apa, walk on customer lah. I nampak you kat lobby Hilton tu. Okay. So ini courier service ni. So kalau dia tanya, okay, can you send my things to Istanbul? You can cater tak untuk macam tu? Macam mana tadi? Okay, untuk Istanbul, untuk macam kira walk in customer. Okay, untuk bagasi haji punya shipment, untuk daripada Makkah ke Madinah, untuk ke Istanbul tak boleh lah. Okay. Cuma yang boleh sekarang ni yang kita ada servis untuk ke Malaysia dan Singapura saja dulu. Okay. So why? Sebab apa? Macam you ada pre-approved punya with the government, Saudi government. Yang tu saya tak boleh nak bagi tahu kat dalam ni lah, sebab saya pun tak ada info tu. Okay. Sama normally untuk macam tuan cakap tadi, untuk negeri lain kan, maksudnya daripada negeri Kedah kan, dia pergi menunaikan umrah. Then dia tengok ada kita punya staff kat sana pakai baju JDEC, and then dia nak gunakan servis JDEC. Okay, yang tu pun boleh. Boleh juga gunakan servis. And then yang tu kita akan hantar direct ke Kedah lah, ke rumah dia. So far boleh saya katakan untuk servis ni hanya untuk mungkin 2 negara dulu, sebab kita kata nak daripada Mekah ke Malaysia, masa yang sama Mekah ke Singapore. So far untuk itu saja temporary. Sebabnya macam saya kata tadi, demand tu mungkin kurang ada. Dalam masa yang sama kita masih lagi dalam planning. Sebab apa yang terjadinya projek macam ni, bisnes yang macam ni adalah daripada customer tu sendiri. Yang mana kalau kita tengok, diorang tak ada channel yang sebenar untuk cater barang tu daripada sana balik ke Malaysia. So along the way diorang memang reliance dengan agensi punya tu. So ada limitation 30 kilo dan sebagainya. So orang nak pergi sana susah. Orang nak buat bisnes pun mungkin bukan selalu kita dapat ke situ kan. So jadi banyak barang yang kita boleh bantu untuk cater. So jadi macam specialization lah. Betul. Special service. So I think nak reverse balik that question, what you're doing now, macam mana you came up with the idea? Was it because the demand from any of the agencies looking for such a service dan jumpa you all ke, or how did you come up with the idea? And then ada tak competition yang buat sama juga from Malaysia? Okay, dia macam ni. Saya boleh katakan kalau kita nak berdaya saing dalam Malaysia saja mungkin agak sukar dengan kita punya, of course JDEC sudah established daripada 1997, so still reliable. Cuma banyak kompetitor yang agak bersaing sihat di dalam Malaysia, so kita tak boleh tertumpu kepada dalam Malaysia saja. So apa kita punya planning is basically untuk marketkan to go global. So yang kita nampak opportunity sebenarnya di Mekah, sebab kita memang tahu keperluan dan kehendak customer untuk hantar barang tu. So dan dalam masa yang sama untuk kompetitor pun tak banyak. Saya rasa mungkin dalam 5 yang dalam Malaysia, and express mungkin kita. Yang lain semua memang more towards logistik. So of course kita nampak opportunity kita dekat situ. So kita strengthen kita punya sistem, which is macam saya cakap tadi, JDEC adalah yang memang more to corporate punya ni. So kita set up My JDEC punya platform untuk cater barang daripada Mekah Madinah ni balik ke Malaysia. That's very admirable to hear, because maknanya JDEC way of business lah, you're innovative lah. Betul. Is the business innovation, cari opportunity, including going overseas lah. Betul. I mean, flying the Malaysian flag lah, we're very proud of that. And using the technology. Using the technology sekali. So that's very impressive. Okay, kita berhenti sekejap dan kembali balik after a short break. Okay, mula-mula anda masuk dalam App Store. Anda search dan cari kat sini. Dah jumpa kat sini.
Anda download. Dah download je pun. Anda klik open, kemudian anda cari herba kat sini. Dah tengok? Anda boleh pilih produk-produk herba yang anda inginkan. Senang je kan? Kat mana? Kat sinilah. Anda download sekarang. Okey, kita dah sampai ke akhir rancangan ini, dan tapi sebelum tu saya nak tujukan satu soalan lagi pada Cik Zahir dululah ya, kemudian maybe Cik Bat boleh tambah apakah harapan dan perancangan lain di masa hadapan selain dari apa yang kita telah bincangkan tadi telah diperjelaskan tadi. Okay, untuk of course harapan GDEX sekarang ni adalah untuk menjadi kekal relevan di masa sekarang sebagai salah satu courier provider company di Malaysia. Dan sekarang ni kita tengah berkembang untuk perhantaran antarabangsa juga. So kita punya harapan memang adalah untuk menjadi relevan untuk masa sekarang ni lah. Okay. Satu lagi kita nak cuba menjadi one stop solution untuk courier, untuk customer kita menggunakan untuk cari courier. Bila masa customer nak cari courier je, dia ingat GDEX. Sampai tahap tu lah kalau boleh kita punya harapan lah. Okay, mungkin Cik Bat ada apa-apa yang... Okay, saya nak tambah sikit dari segi one stop solution. Macam saya kata tadi, mungkin untuk kita punya customer ataupun mungkin potential customer yang mendengar, mungkin orang ingat GDEX ni hanya sekadar customer yang entertain untuk corporate semata-mata. Tapi sebenarnya kita tidak. Kita macam saya cakap tadi, GDEX memang, of course, kita more focus on B2B and B2C business, more towards corporate client. Dan kita dah implement untuk MyGDEX for about lebih kurang daripada 5 tahun. MyGDEX ni memang fokus kepada cash customer yang tak ada agreement apa-apa. Maknanya tak payah register sebagai customer pun boleh melakukan benda ni dalam platform. Dalam masa yang sama, integration, itu yang kita bincang pasal one stop solution tadi. Sebabkan daripada segi demand daripada peniaga kecil ni, diorang tak tahu channel tu ke mana. So sebagai satu contoh, kita dengan GDEX akan niaga kat sini, kita kolaborasi secara bisnes. Of course, maknanya kata kalau ada seller yang nak join kat sini pun boleh register, and then kita akan bantu dari segi untuk pengantaran, untuk buat training, untuk packaging dorang punya parcel, sebab dorang tak tahu macam mana nak hantar barang ni. And of course dari GDEX sendiri, harapan saya lebih kepada menjadi bualan ataupun satu nama yang agak besar dalam courier company. I think that one is that would be a next fantastic development lah. Kalau nak jadi one stop center, collaborate dengan online platform macam kat sini kan. Yes. And macam what we said earlier tadi lah, banyak our potential supplier of product ke apa, dia orang tak tahu how to package semua. And you reset tadi kan, GDEX also macam sekarang dah jadi macam fulfillment center. Betul. That is a perfect situation lah, and also synergy and collaboration dengan an online platform macam kat sini. Because memang kami memang banyak our product supplier or product manufacturer yang tak tahu package, and so on your side macam you pun boleh jadi consultant for them juga, macam mana to package and market so that benda dia boleh sellable kan, and then together insyaAllah we can go global with that. InsyaAllah. Untuk our plan pun kat sini, even though now we are very Malaysian centric, but many of our collaboration actually our intention memang nak jadi a unique global platform for Malaysian community, Malaysian product. Yeah. Okay, so I think we have come to the end. Itulah, I must say that was memang very interesting. Terima kasih pada Encik Bat dan Encik Zahid dengan perkongsian yang amat menarik tadi dan bernilai lah. Ya. Kami akhiri episod pada hari ini. Ya. Okay, so jangan lupa follow, subscribe and share podcast My Singgah kat sini. Thank you, bye. Jumpa lagi.
Jangan lupa like, komen, share dan subscribe.